kat semifinal Men Under 21, mana pasukan Selangor bertembung dengan pasukan Pahang. Pasukan Selangor dengan jersey mereka berwarna kuning, kala pasukan Pahang putih berbelang oranye. Sepak mula daripada pasukan Selangor. Mula daripada Selangor, gantung bola tersebut, berjaya dikepis balik ke belakang untuk penguasaan Selangor. Satu looping berjaya ditangkap semula. Cukup menarik communication yang ditunjukkan. Step lakukan hentakan, satu miss tackle, satu lagi short pass, namun berjaya dikejar. Tidak dibenarkan pengadil perlawanan. Cukup menarik harian daripada Wan Daniel Shazwan sebentar tadi, namun penguasaan bola ke atas pasukan Pahang. Sekali lagi, satu short pass yang cukup menarik, membuatkan satu larian, namun masih lagi berjaya ditutup pasukan Pahang. Ini kembali pegang bola. Terus dikeluarkan untuk winger pasukan lakukan larian, namun Izzuddin saya menutup ruang tersebut. Ini pasukan Selangor mengasak, penalti berjaya dimenangkan dan gol dipilih. Saya masuk semula, namun terlebih seorang pemain ekstra untuk pasukan Selangor. Pemain jersey nombor 8, Nick Adam Harith. Lihat sekali lagi permainan yang cukup bijak, berjaya mencari ruang kosong. Mudah saja untuk Nick Adam Harith dapatkan try yang pertama untuk pasukan Selangor. Bola di tangan Ahmad Syakir. Namun sedikit tersasar. Kembali restart kick untuk pasukan Selangor. 5 mata di hadapan pasukan Pahang.
with verified suppliers who offer custom orders from one piece, logo color, packaging, samples in as fast. Terus tarik tinggi, lagi sekali berjaya ditampar ke belakang semula untuk penguasaan pasukan Selangor. Namun berjaya pengadil perlawanan. Kesan knock-on tersebut Muhammad Iman akan melakukan knock-on. Kembali bola bertukar tangan untuk pasukan Pahang. Sedikit tarikan. Kembali bola untuk panjang, lakukan takan. Sedikit rendah pula bola tersebut. Satu lagi takan, terduduk Ahmad Syakir seperti tadi. Lagi cuba untuk memakan winger pasukan Selangor. Tackle tidak dibenarkan. Masih lagi pasukan Pahang memegang bola, namun kali ini handling error pula daripada pasukan Pahang. Kembali penguasaan untuk pasukan Selangor. Kembali dalam permainan. Satu dummy berlaku, namun masih lagi berjaya ditutup. Cuba mencuri bola namun tidak berjaya. Sedikit rendah. Knock-on pula pada pasukan Selangor. Sekali lagi bola yang agak rendah sebenarnya, menekarkan rakan sepasukan untuk megang dengan kemas. Kembali skram untuk pasukan Pahang. Namun kembali penguasaan untuk pasukan Selangor. Ada sedikit penalti, ada sedikit kesalahan yang berjaya dikesan pengadil perlawanan. Terus step and go untuk permainan Selangor kini semakin pantas. Satu passing untuk Muizzuddin, sedikit saja lagi berjaya meletakkan bola tersebut di line try pasukan Pahang. Lihat sekali lagi untuk kompas yang cukup menarik, berikan ruang untuk Muizzuddin melakukan larian. Try yang kedua. Kick masih lagi tidak berjaya disempurnakan. Terus pengadil perlawanan menamatkan separuh masa yang pertama. Keputusan semasa Selangor 10, Pahang 0.
Pasukan wilayah persekutuan dan pasukan negeri Sembilan. Sepak mula daripada pasukan Pahang. Skor semasa 10 tanpa balas. Pusat pas untuk Ahmad Arsyad. Terus melakukan takan, namun Nokon berjaya dikesan bukan dari perlawanan. Nokon daripada Ahmad Afifuddin. Dah elok. Kembali penguasaan untuk pasukan Pahang. Bayar RM1. Benarkan dari perlawanan. Kembali penalti untuk pasukan Pahang. Lakukan serangan. Itu dah belum berjaya dibaca. Center pasukan Selangor sebentar tadi cukup pantas rush up yang dilakukan pasukan Selangor. Masuk semula ke dalam, lakukan takan. Bola bertukar tangan. Kesilapan lambat mengeluarkan bola. Ini kembali penguasaan untuk pasukan Selangor. Akan mencari line out, cuba menyepak bola tersebut keluar dari perang. Sepakan daripada Wan Daniel Shazwan, center pasukan Selangor. Namun tidak dibenarkan asakan yang dibuat daripada pasukan Pahang sebentar tadi. Namun hanya teguran saja kali ini. Sekali lagi Wan Daniel Shazwan akan melakukan sepakan. Makan tanah pasukan Pahang sedikit demi sedikit. Kali ini jauh, berjaya dikeluarkan.
lama berada di atas sebentar tadi. Namun sedikit gerapan, terus mencuri pasukan Pahang. Advantage play on kata pengadil perlawanan. Kembali penguasaan untuk pasukan Pahang. Sastep masuk ke dalam semula untuk melakukan satu shot pass. Bukan dan tekan. Satu lagi. Offload demi offload. Continuity play yang cukup menarik. Bola terus bertukar tangan. Kali ini offload dari pasukan Pahang. Tidak berjaya dibaca rakan sepasukan. Pertukaran pemain di nombor 9 dan juga pemain di nombor 7 dimasukkan. Ahmad Iman dan juga Muhammad Hadif Hidayat. Kembali pada winger Hadif Hidayat melakukan larian, namun ditutup kemas sebentar tadi. Dami loop, namun masih lagi pasukan Selangor memegang bola. Kali ini looping jaya. Kali ini kita dapat lihat continuity play yang ditunjukkan pasukan Selangor. Ahmad Arsyad, satu fancy pass untuk winger pasukan Hadif Hidayat. Berseorangan melakukan larian. Try yang ketiga. Cukup menarik. Ni dah nampak tadi. Jadi kita lihat 10 tu satu makan 2 orang offload lah. dari Nombor 10 tu makan 2 orang tu. Ahmad Syakir. Offload yang begitu fancy, namun berjaya dibaca Hadif Hidayat sebentar tadi. Cukup menarik. Yo. Gonzales. Yao Gonzales. Restart kick pantas Ahmad Syakir terus memenangkan semula bola tersebut. Cukup bijak pemain ini. Ketika satu lagi grapple kick, kali ini berjaya dimenangi semula. Satu miss tackle daripada pasukan Pahang. Ketika defending line pasukan Pahang sedang lalai, Semat tu. Ahmad Syakir yang melakukan kick. Kemudian Wan Daniel Sazwan pula melakukan grapple kick. Jaya mengelirukan pertahanan pasukan Pahang untuk 2 kali berturut-turut. 5 mata tambahan untuk pasukan Selangor. Satu conversion kick tidak berjaya disempurnakan. Terus pengadil perlawanan menamatkan separuh masa yang kedua. Kemenangan ke atas pasukan Selangor. Kemenangan clean sheet 20 tanpa balas.